Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Syafia Zulfa binti Syahrul Nizam, wartawan TV PSS Maputra melaporkan secara langsung dari SMK Agama Putrajaya. Pada hari ini bertanggalkan telah berlangsungnya program Carnival STEM. Program ini bertujuan untuk meningkatkan minat murid terhadap bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik melalui aktiviti yang interaktif dan menyeronokkan. Program ini memberi pendedahan kepada aplikasi STEM dalam kehidupan seharian serta menggalakkan pemikiran kreatif, kritis dan inovatif. Bersama dengan saya ketika ini, Ustazah Zurihan binti Ismail yang memegang jabatan sebagai Ketua Panitia Sains. Pada pendapat Ustazah, apakah peranan guru dalam memastikan pelaksanaan STEM dapat dijalankan dengan berkesan di sekolah? Okey, pada pandangan saya, peranan seorang guru sebagai guru STEM di sekolah, kita perlulah merancang aktiviti-aktiviti yang menarik minat murid terhadap STEM. Okay, dan aktiviti ni mestilah melibatkan sains, teknologi, engineering dan juga matematik. Okay, dan selain itu, selepas kita merancang aktiviti, kita perlu pastikan semua murid berpeluang melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti yang dirancang dan yang dijalankan. Terima kasih Ustazah Zurihan atas perkongsian yang diberikan sebentar tadi. Bersama dengan saya ketika ini, Nik Abdul Aziz bin Nik Muhammad Saiful Azizi dari kelas 1 Zanatul Ma'wa. Baiklah Aziz, apakah aktiviti STEM yang paling menarik perhatian Aziz dalam karnival ini dan mengapa? Bagi saya, aktiviti STEM yang pada hari ini yang paling best ialah Stesen 8. Sebab permainan dia membuatkan kita rasa nostalgia dengan permainan yang dulu, iaitu dam ular. Pengajaran yang saya dapat kat sini, dia menggunakan sifir untuk menggerakkan kita punya dam. Jadi itu sangat best lah untuk pemikiran kita, bagi kita cepat tangkap tentang mat. Okey. Sekian, terima kasih. Terima kasih Aziz atas perkongsian yang diberikan sebentar tadi. Secara keseluruhannya, Carnival STEM ini telah dilaksanakan dengan jayanya dan mencapai objektif yang ditetapkan. Program ini memberi ruang kepada murid untuk belajar melalui pengalaman sebenar serta mengaplikasikan pengetahuan secara praktikal. Sekian, itu sahaja daripada saya, Nur Syafia Zulfa binti Syahrul Nizam, melaporkan bagi TV PSS Maputra.